Pada pendapat saya, aktiviti sebegini wajar dilakukan setiap tahun lah. Supaya bakat anak-anak dapat diserlahkan. Kepentingan seni ni lebih kepada kita, yang pertama kita nak cukir bakat. Seni ni dapat menghiburkan, menghargai keindahan. Harapannya dia ada tempat saya. 5 terbaik tak apalah. Teruskan semangat dan usaha anda. InsyaAllah ada manis-manis di penghujung nanti. Program ni diorang masuk melalui cikgu lah kat sekolah. Sebenarnya dia lebih memberi peluang untuk dia lagi explore lah tentang seni dan collage ni. Saya rasa patutlah boleh bagi pendedahan kepada lebih ramai lagi lah sebenarnya. SK Kompleks Mengabang Telefon. Saya sebagai guru PSV, guru seni sekolah rendah, sangat menggalakkan perkembangan kita, menggalakkan semua murid, tak kira lah murid ke semua orang lah. Pendidikan seni visual itu sangat-sangat membantu perkembangan diri kita. Saya rasa satu aktiviti yang mencabarlah, walaupun kami untuk kali kedua tahun ini, tapi memandangkan kesuntukan masa. Boleh dikatakan seluruh isi keluarga yang banyak membantu. Kemudian mereka support sampai ke sini. Yang paling utama melahirkan mencungkil kreativiti murid untuk diterjemahkan. Terima kasih Koko Krai.